sini ni sengsara ni kalau dia bawa nasi besar. Sebab tangan kan kan tangan dia macam tahu kan waktu besar kan tangan dia kan pegang macam apa kan. Kalau tinggi tu bahaya weh. Kan betul tak? Betul. Kalau terlepas daripada woi, bahaya gila. We are heading to top of Genting Highland. Okay. Nampak je pagoda tu dia lah paling. Jackie Chan Adventure pun ada dulu. Ha? Jackie Chan Adventure tahun 2004. Dia buat sini. Gambaran di sini. Bukan kartun. Oh, kartun. Anime. Jadi ya. tahun 2004. Ya. One more thing. Ya. Jackie Chan Adventure, yes. Dia punya pakcik. Ya. And one more thing. Tahun 2000. Lama dah. Memang syok gila cerita tu Jackie Chan tu. Ya, Jackie Chan. Dia punya talisman tu kan. Ya. Boleh aku pernah termimpi tu. Ya. Aku mimpi ada benda macam tu. Ya. Kau ada benda tu, lepas tu orang memang berebut lah cari benda tu. Lepas tu aku seorang yang jumpa. Lepas tu aku boleh buat macam-macam dengan benda tu. Macam cerita Jackie Chan. Jackie Chan kan? Ya. Oh, ini paling tinggi. Ini paling tinggi sekali. Kereta tu tak mampu dah. Kan? Orang tak kete ko ini. Yang orang cakap macam Venom tu dia lah kan? Siapa tu? Yang si Amang tu. Macam Venom. Macam Venom. Ya, sebab mata oh, dia... ini paling tinggi tau. Ini paling tinggi. Oh, yang ni kan? Ini paling tinggi sekali. Betul kan? Oh, ya. Betul. Selepas jalan masuk ke pagoda tu, ini paling tinggi sekali. Ya. Yang paling tinggi inilah sekali. Ya. The highest. Kita berada di jalan yang paling cerun ya. Jalan paling cerun di Genting Highland. Oh, man. Nampak gayanya dekat atas tengah hujan buat ya. So, kita dalam awan. Oh, tapi kita dalam awan, kita dalam awan. Benar, kami berada di dalam awan. Awan yang tebal. Oh, ini awan ni, meh? Ya, awan. Oh, sejuknya awan. Hah? Bukan awan. Bukan awan. Itulah. Rasa gula kapas. Ya, tu macam tingkat gula kapas. Oh, ini pun curam. Guys, kita melalui jalan yang curam banget, guys. Oh ya Allah, tebalnya mantap. Kita memasuki awan, guys. Kita memasuki awan. Okay, guys. Oh, inilah awan. Oi, sejuknya awan. Saya dapat memegang awan. Inilah awan. Oi, sejuknya awan. Kita masuk dalam awan ya. Daripada bawah tadi, dalam lebih kurang dalam 10 km tadi memang kita nampak awan ya. Sekarang kita masuk dalam awan ya. Kita rasa sendiri apa rasa awan. Oh. Okey. Apakah kita
Sepeda. Oh, sampai sudah di atas. Saya selalu kali ini. Itulah. Sejak Oh, Richard Mark. udah ada di dalam dah. 16 hari bulan. Dia belum lagi lah. 16 hari bulan. Dia bagi dia extend kan kot. Ya ke? Hari tu macam di extend kan kot. Mungkin dia tak laku kan. Dia kasi extend sikit. Yang tulisan Cina tu G-Dragon kan? Ya, G-Dragon. Tapi sudah lepas ni. Dah lepas. G-Dragon di tengah. Itulah. Oh ya, ini tebal gila. Awan di sini tebal gila. Tebal gila awan di sini. Oh yo. Kita melalui awan ya. Lalu dalam awan. Kita lalu dalam awan, guys. Bisnya. Nah, saya rasa ini paling tebal sebanyak kita pernah ke Genting. Ya, saya tak pernah nampak setebal ni. Saya rasa ini paling the most tebal kita pernah pergi. Cuba jom mana apa ni Bomba punya restoran tu? Kamu kena naik ke atas dulu. Kena naik yang tadi tu, naik yang ada kan ada Sokido. Yang kita dekat campur situ. Dekat Sokido. Tengok tulisan pun tak nampak ya. Terlalu tebal awan di sini. Awan terlalu tebal. Sekarang ini siapa ni? 6 September cancel, 7 September. Ya. Tak, ini masih rendah lagi. Dia atas. Dia di atas dah ada yang dah masuk yang kawasan yang ada Peak Kinabalu tu. Kamu tahu kan? Dia dari situ dah. Ini masih rendah, masih bawah, masih belum tinggi lagi ni. Atau bomba dan penyelamat 300 meter. Bomba dan penyelamat 300 meter. Mana bomba? Bomba dan penyelamat 300 meter. 300 meter belok kiri kan? Belok kiri, yes. Ni lah kan? Jap. Polis. Oh yo, tak nampak apa-apa. Terlalu tebal. Saja, slow. Bomba. Bukan. Belum lagi. Lurus lagi. 300 meter. Ayo, Skywall Genting. Oh, mana bomba? Ke sini ke? Macam mana tu? Bukan lagi sudah. Bukan. Ini kemana ni? Ini lagi curam. Ini lagi curam. Ya. Bisa. Dekat sini rasanya. Bomba punya tu. Ya. Betul lah jalan. Oh, betul. Ambulance. Bukan. Belakang tu, bukan. Itu power fire rescue. Dekat sini ni kot.
Mau berhenti ke tak? Mau berhenti? Boleh. Baru lepas kita cari pakai bomba pakai GPS Dekat Cina ni. Ya. Lemak. Tapi ini atas masalahnya tak ada tempat parking kan ni. Parking situ masalah kan. Berak pula ni. Ni pergi bawah lah, pergi ada yang tempat tandas tu kan. Ni tandas kan yang panjang tu. Panjang-panjang tu tandas. Oh gila sejuknya. Best pula jalan dalam awan ni, aduh. Kan? Mist apa mist? MISS. MIST. Ya, mist. Apa? Tak pasti. Kabus kah? Kabus. Oh, kabus bukan fog. Itu fog. Sejuk banget. Berak dalam seluar. Ya. Mana Sopido tu? Dah lepas ke? Belum lagi. Depan ni kan? Depan ni. Mana ada tak nampak bomba? Saya rasa bomba tadi ni dah yang dekat Highland tu. Cuma dia jalan dia berpusing kan. Dia sejuk gila. Tak, bomba tu kamu kena jalan kaki lagi ke tempat dia sikit. Jalan kaki sedikit. Daripada jalan raya. Dia tak bomba tu tak exactly dekat jalan raya dia punya bangunan dia. Jadi itu yang dia punya, that's the thing. Ya. Tak, bukan jalan raya besar. Dia ada jalan raya, dia ada jalan ke bomba tu tapi dia ada jalan khas dia. Jalan raya di khas dia. Oh, kabus tebal, kabus awan tebal Sopido tu kan? Dekat dari sini lah ya lah. Kan? Ya dekat dari sini. Sini lah kan? Shooting. Bukan ini. Bukan atas tu. Atas itu. Sopido. Lai. Man. Oh, very tinggi. Sini kan? Sini lah. Dekat depan sudah lalu quarters tu Dia lepas quarters tu. Lepas